Gestational diabetes mellitus atau GDM ialah sejenis diabetes yang berlaku semasa kehamilan. Ia sering terjadi apabila hormon kehamilan mengganggu cara tubuh memproses gula. Bagi ibu yang hamil yang didiagnosis dengan GDM, pengurusan pemakanan harian sangat penting. Elakkan makanan tinggi gula, amalkan diet seimbang dan sentiasa pantau paras gula dalam darah. Pak Emas sempat menemubual pasangan selebriti Safwan Nazari dan Liana Khairul tentang pengalaman mereka berhadapan isu ini. Jom kita sama-sama saksikan apa kata mereka tentang perkara ini. GDM, Gestational Diabetes Mellitus. So dia adalah satu kencing manis time kita mengandung sahaja. So yang saya tahu sebab saya ada GDM, anak yang pertama. So dia boleh berlaku sebab maybe I think kita punya insulin time mengandung dia berubah So sebab itulah dia boleh affect orang yang mengandung Okay, saya tak adalah expertise sangat, tak adalah mahir sangat bab benda ni, tapi apa yang saya alami, dia memang waktu pregnancy dia ada GDM. So sebabkan dia ada GDM baru saya tahu apa tu GDM kan. GDM ni sebenarnya adalah kencing manis untuk wanita yang mengandung. So saya awal-awal saya dapat tahu tu bini aku kencing manis ke? Kan? Nak kena potong kaki ke apa? Rupanya tak guys, rupanya hampa kena relax macam aku. Bila hampa tahu benda tu, dia adalah GDM ni kencing manis ketika pregnancy sahaja. Benda tu akan hilang selepas bersalin. Tapi apa risiko bila hang ada GDM ni? Benda ni hang memang kena risau sebab doktor akan selalu pantau. Macam wife aku, dia akan beli alat untuk cek gula, titik darah kat sini untuk cek selalu always check. Sebab apa? Sebab memang kena pantau. Kalau tinggi je, doktor suruh pi. Sebenarnya kalau cek awal memang kita boleh, nurse akan suruh kawal diet lah, tapi sebab saya cek lambat, so saya terpaksa on medication sebab terlalu lambat dah, so saya on metformin lah. Tapi bila saya on metformin tu maybe strong sangat lah, so macam dia affect kening jugalah tau. Bila ada GDM ni, wife hampa akan teringin makanan yang pelik-pelik punya weh. Pelik-pelik yang donat lah, apalah. Kalau donat tu kalau dah ada gula, dia betul tak lagi gula kat situ. So, apa tugas hang? Hang kena kawal benda tu. Hang yang kena No! Itu tugas suami lah. Walaupun hang akan berperang dengan isteri hang, tapi untuk keselamatan anak hang, untuk keselamatan bini hang kena tegas lah. Itulah serba sedikit yang saya tahu pasal GDM. Betul, saya tahu bila kita mengandung ni kita akan lapar pelik, kita akan mengidam macam